Bacaan surah Al-Saf bergema di Masjid Jamik Al-Ihsan Parit Jawa, Muar dengan kehadiran lebih 2,000 peserta menyertai program World Quran Hour yang mengangkat tema Saving di Ummah. Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Muhammad Syakir Sahimi, diikuti bacaan surah Al-Saf oleh Imam Muhammad Syamil Hanafi Abdul Manan. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Pendidikan Rumah Ngaji Negeri, Roziah Kamal berkata, World Quran Hour yang julung kali diadakan di Muar berlangsung dengan penuh semangat. Menurutnya, peserta dari luar daerah turut hadir dengan menaiki 5 bas dari Batu Pahat, Seri Alam dan Johor Bahru. Turut serta Pegawai Daerah Muar, Zainal Iran, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Johor, Yosri Iksan, Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun, Sungai Balang, Selamat Takim dan Adun Maharani, Abdul Aziz Talib. Dalam pada itu, Penghulu Mukim Parit Jawa, Muhammad Afizan Yahya berkata, sebanyak 9 periuk bubur lambuk disediakan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK, Badan Bukan Kerajaan, NGO dan agensi berkaitan. Okay, Alhamdulillah, hari ini kami dari Batu Pahat naik bas sebanyak 3 buah dan kereta lebih kurang 11 dan ada juga kereta yang asing daripada Batu Pahat yang sama-samalah mengikuti kami ke Muar ni. Menyediakan 9 periuk lah yang melibatkan semua JPKK dalam Mukim Parit Jawa dan juga NGO serta agensi. Jadi yang uniknya kat sini masing-masing menggunakan resepi masing-masing dan konsep community dan agensi empowerment tu ataupun memperkasakan community dan agensi tu kita laksanakan dalam memasak bubur lambuk perdana ni khusus sempena World Quran Hour.